budak-budak. Okey? Kita nak lawan Anwar Ibrahim. Tetapi dalam masa sama, kita tak lawan pemimpin ataupun UMNO yang memberi laluan kepada Anwar Ibrahim berkuasa. Ini saya tak cerita lagi reverse tactical yang dimainkan oleh Anwar Ibrahim. Pendedahan ini adalah bukan sahaja nak menghentam pemimpin-pemimpin UMNO yang kononnya suci, tetapi ia akan memberi reflect yang tidak baik, negatif kepada PAS. Pasal apa? Orang akan kata, apa bodoh PAS ni suruh orang Melayu sokong UMNO yang korup. Nampak tak? UMNO jelas penyakau. So macam mana Pak Lebay ini ajak orang Melayu sokong UMNO? Sebab itu daripada awal lagi saya dah kata, sepatutnya PAS ini perkuatkan Perikatan Nasional. Kita nak lawan habis-habisan UMNO Umdat Mantap, Anwar Ibrahim dan DAP. Bukannya kita pergi tolong penyamun-penyamun ini. Okey, sebab itu saya berlainan. Cara saya bukan orang politik. Tetapi saya bukan boleh diikut telunjuk pemimpin politik ataupun pemain politik yang cari makan dalam politik. Jelas hari ini. Mana PAS, pemimpin PAS nak letak muka? Okey, katakanlah RCI itu didedahkan pada rakyat. Rakyat akan buat penilaian. Oh, betul lah. Memang betul pun. Apa yang bengong sangat PAS nak suruh penyokong-penyokong dia sokong UMNO, sedangkan UMNO, pemimpin UMNO korup? Nampak tak? Kena faham benda ni. Sebab itu saya apa jua sekalipun saya tidak bersetuju. Daripada awal lagi saya buat live ini adalah kita nak lawan pemimpin-pemimpin korup. Kita nak lawan DAP, ya. Kita nak lawan Anwar Ibrahim kerana menipu rakyat. Tetapi mudarat paling besar dalam 3 entiti itu adalah UMNO. UMNO dah menjahanamkan negara kita sejak merdeka lagi. Tadi saya dah cerita pasal tanah saja. Itu baru sekeping tanah 14,800 ekar tanah digadai macam tu saja oleh pemimpin UMNO, iaitu Datuk kepada Najib.